Hello guys. Okay, malam ni kita akan bermain teka perkataan daripada huruf. Saya akan bagi satu huruf. Korang kena teka perkataan dalam bahasa Inggeris. Setiap player diberi 3 nyawa. Dan kalau salah satu player terkeluar, kita akan reset balik nyawa dan start dengan huruf baru. Boleh guys? Boleh tuan. Boleh. Jawapan bahasa Inggeris je Boleh. Kata nama tak nak. Nama-nama manusia pun tak nak. Wow. Okay, kita ada permintaan. Kita start dengan huruf U. Adam, start. Usual. Usual. Okay. Useful. Username. 1, 2, 3. Okay. Uranium. 1, 2, Uncle. 1, Urine. 2, Umbrella. 1, 2, Undo. 1, 2, 3. 2 nyawa dah potong. 1, 2, 3. Useless. 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 Okay, boleh? 1, 2, 3. Useful. Useless, useful, use. Okay, okay. Dah ke? Dia dah cakap ke tadi? Dah useful dah. Dah bagi tahu Useful. Awal tadi. Okay, kita detect. Ada chance baru ke? Nak bagi chance, nak bagi chance awal lagi. 1, University. University. 1. Uncle. Dah. Aku Dua Satu, dua, tiga. Ringku je last nyawa Ringku last nyawa dah. tadi Up. Okay, 1, Under. 1, 2, 3. Aish. Yang buat game tak pasal. Dia ingat Korea apa? Ais. Okay, kita start dengan huruf baru. Nyawa reset. Nyawa reset. Huruf baru. Kita start dengan huruf I. Jai, start. Huruf I. 1, 2, 3. Into. Ha? Into. Into, okay. 1, 2, 3. 1, Inspection. 1, 2. Aduh. Okay, last nyawa. Okay. If. 1, 2. Is. 1, Inspect. 1, 2. Inspection. Dah. Inspection dah. Okay. Habis dah. Jai habis nyawa Kau menang. Kau menang kan?